Okay, jom kita tengok bilik dia weh. Hui. Oh, kat sini ada pun binatang weh. Ada zoo. Sebenarnya aku nak tunjuk korang something tau. Okay, dalam bilik ni. Besar juga kan kolam dia kat sini. Iya, ada itik. Orang kata itik, ni itik, okay. Sebab tu aku suka tergadu tau. Alright, so pada video kali ni aku nak bawa korang dekat satu tempat ni, okay. Aku memang lama dah nak pergi tempat ni, and finally aku dapat juga pergi. Tempat ni bagi aku dia macam special sikit lah, okay. Dia lain daripada yang lain, okay. Sebab korang tengok lah, korang tengok sendiri, okay. Sebab ni pun first time aku pergi sana. Tempat ni tak jauh pun daripada rumah aku. Dia lebih kurang dalam 45 minit macam tu lah, okay. Tak jauh pun. InsyaAllah aku akan keep update lah dengan korang, okay. Aku akan review dekat korang, aku akan tunjuk dekat korang tempat dia macam mana. And yeah, let's go. A few inches later. Alright, so aku finally dah settle check in tadi. Dah daftar tadi, dah settle. Okay, jom kita tengok bilik dia weh. Okay, ini 39 sana. Ini. Yes, betul. Okay, finally jumpa 837. Masuk. Weh, panas ni. Panas. Okay. Alright, so bilik dia tak adalah besar sangat and tak adalah kecil sangat. Dia boleh lah, okay. Just nice. Tapi Zui, panas Zui. Sepatutnya, okay, ni aku nak complain ni. Okay, tak apa. Nanti aku complain, okay. Tapi sebelum tu aku akan tunjuk dulu bilik dia macam mana. Apa yang menariknya sebab dia dome macam ni, okay. So, aku boleh buka ni, lansir ni pada waktu malam, and aku boleh tengok langit kat luar. Tapi untuk cuaca sekarang mungkin tak dapat tengok langit kot bila malam sebab sekarang ni musim jerebu. And yeah, not bad lah, okay. Dia ada katil single satu dengan queen satu. Kepala plug ada banyak, okay. 1, 2, 3 dia letak situ. And ada flat screen TV. Okay, bilik air dia pula macam ni. Boleh lah, luas lah, okay, bilik air dia. Ada cermin, sink, okay, sabun semua ada, shower ada, okay, bidet ada. Bilik dia memang simple. Yang tu je aku boleh cakap, simple. Memang simple. Adalah beberapa yang aku nak komen. Masalah dia, bila kita orang masuk bilik ni, okay, biasanya kalau hotel-hotel yang rate harga macam ni, okay, rate harga macam ni, bila kita nak masuk bilik tu dia dah buka aircon tau. Dia dah disejukkan. Faham tak? Mana tak adalah kita ni sebagai customer masuk bilik tu panas bilik tu. Lepas tu bilik pula macam ni, korang faham kan? Bilik dia cermin macam ni. So bila tengah hari tu yang panas lah, panas gila kalau tak pasang aircon. So macam itulah kelemahan dia tu, okay. Sebab customer datang jauh-jauh kan. Kita orang ni dekat je lah, okay. Tapi yang datang jauh-jauh tu, korang bayangkan, datang jauh-jauh, penat, panas lagi. Bila masuk bilik tu memang bahang dia tu tak best lah, okay. Memang tak best. Tapi alhamdulillah aircon dia cepat sejuk, okay.
Aku baru pasang tadi, tapi sekarang ni dah sejuk lah. Oh ya, lepas tu benda lain pun dia ada juga, macam streka ada, cawan, teh, semua ada. Air mineral ada, kettle pun ada. So yang tu okay, lengkap, memang lengkap. Okay, kiblat pun ada. Nice. Wi-Fi semua ada. Yes, nice. Dia TV dia smart TV. Okay, kita boleh tengok Netflix, YouTube, semua ada. Itu je yang aku boleh komen untuk sekarang ni. Okay, nanti sikit, mungkin petang sikit lepas solat asar ke apa, aku akan tunjuk dekat korang suasana dekat sini, okay. Dekat tempat ni memang cantik lah, okay. Memang cantik tempat dia. View pun cantik sebab dia tepi pantai. Lepas tu nanti malam, yang ni yang special sikit. Okay, aku akan buka lansir ni, okay. Aku akan tunjuk kat korang macam mana view dia, view malam. Later. Alright, so aku dah settle mandi, kita dah settle semayang, and aku nak keluar cari makan. Sekarang ni dalam pukul 6 macam tu, okay. Sebelum aku keluar pergi makan, aku nak bawa korang pergi pusing-pusing dulu, tengok kawasan dekat resort ni, okay. Let's go. Alright, so inilah suasana dekat luar. Macam ni suasana dia. Dia macam unik lah, okay. Memang unik sebab dia macam igloo. Dia bulat-bulat macam tu. Kat tempat lain, entahlah, aku tak tahu tempat lain ada ke tak. Aku tak buat research lagi, okay. Setakat ni aku tahu tempat ni je. Okay, lepas tu dekat area sini, dekat bilik kita orang ni, dia ada kolam. Kolam untuk budak-budak. Kat sini untuk yang bilik yang style macam ni, aku tak tahu berapa bilik. Tapi aku tengok macam ni banyak juga. Untuk resort ni dia ada dua jenis bilik yang korang boleh sewa, okey. Dia kalau sama ada korang nak bilik macam ni, yang macam igloo macam ni, satu lagi dia bilik macam resort biasalah. Resort biasa. Bilik yang bangunan tu. Faham tak? So untuk bilik ni dia duduk dekat sini je, area sini je. Dia terpisah dengan yang bilik satu lagi tu. Untuk bilik yang satu lagi dia duduk kat sana. Nampak tak? Okey, dekat resort ni dia ada dua kolam. Dekat area bilik aku satu, satu lagi dekat reception dia. Kat situ satu kolam. Hui. Oh, kat sini ada pun binatang weh. Ada zoo. Mini zoo. Kita pergi dekat area kolam dia, kita tengok macam mana. Memang cantik lah, view dia memang cantik tadi. Betul-betul depan pantai. Besar juga kan kolam dia kat sini. Dia ada bahagian untuk kanak-kanak dan bahagian untuk dewasa kat sini. Dia ada dua part. Wah, nice lah. Serius. Besar. Ui, puas hati weh kalau berenang kat sini. Serius. Aku mungkin akan berenang kat sini malam nanti kot, okey. Nanti aku akan bawa korang pergi berenang sekali, okey. Nanti malam. Aku ingat pantai dia tak ada pasir tau. Ada. Mana korang nak lepak-lepak kat bawah ni, boleh lah. Boleh juga. Boleh tahan juga cantik pantai dia. So siapa decide nak datang resort, nak healing apa kan, korang patut sewa bilik kat sini. Serius kat sini dia buat tema macam, entahlah, dia ada mini zoo kat sini. So kat setiap tempat ada binatang. So kalau korang datang sini nak bawa budak-budak, memang sesuai lah. Serius, sesuai.
So aku dah settle tunjuk dekat korang tempat ni macam mana, kawasan ni macam mana, view dia macam mana. So aku nak pergi makan, nak cari makan dulu. Lepas tu nanti aku akan update dengan korang, okay? 2 hours later. Sekarang ni dah malam, sekarang ni dah pukul 8 malam. And sebenarnya aku nak tunjuk korang something tau, okay, dalam bilik ni. Aku siang tadi aku memang dah perasan, okay, memang dah perasan. Tapi aku tak tahu pula bila malam dia macam ni. Okay. So korang nak tengok tak apa dia? Okay, korang ready, okay? Aku akan tunjuk kat korang. 1, 2, 3. Wow, oh my god, ui, cantik gila ui. Dengan ada lampu apa LED tu, kau nampak tak? Setiap tulang dia tu ada lampu LED dia letak. Oh, cantik ui, seriously cantik. Dia tak adalah cerah sangat, okey. Dia macam lampu tidur lah, okey, macam lampu tidur. Ni kalau aku baring kat sini, kau tengok Wah, memang enak banget tengok ni. Dia macam dia tak adalah yang real, tapi cantik lah. Okay, sebenarnya sekarang ni aku nak pergi mandi kolam. Okay, apa yang bestnya kat sini, kolam dia buka sampai pukul 10 malam. And untuk customer dia kat sini, korang kena pakai ni, apa dia panggil band. Band ni korang kena pakai menunjukkan kau ni apa, customer dia orang lah, okay. Tak adalah macam dia ingat kau ni orang luar pecah masuk macam tu kan, mandi kolam dekat resort dia ni. Okay, so ya, dia bagi band ni, korang kena pakai je. Oh, aku lupa nak bagi tahu korang, satu je masalah, sebab bilik ni sejuk. Wah, kau tengok dia kelabu tau. So nak tengok view malam tu bila kat luar tu, aku tak sure macam mana. Jom kita pergi keluar. Okay, ni adalah view malam dia. Seriously cantik. Kau nampak tak? Setiap bilik dia semua ada lampu LED macam tu. So kat kawasan ni, yang bilik ni memang meriah lah. Memang meriah. Nampak menarik. Dia bila malam tu nampak menarik. Dia siang tu dah nampak cantik, tapi bila malam tu dia cantik lagi. Cantik gila sebab dia warna biru macam tu. Okay, sebelum mandi aku kena bilas dululah badan. Jom kita bilas dulu. Ui, ni macam nak hujan weh, cuaca dia. Macam mana ini mau hujan? Ada itik. Itik lah kan? Ada itik. Orang kata itik. Ni itik, okay? Answer bukan gini, ni itik lah ni. Yalah. What the dog doing? Ui, suam ni. Suam. Mari sini. Sini. Aku ingat ke air dia sejuk tau. Air dia suam. So, nice lah. Memang nice. Alright, so aku baru settle mandi. Ui, sejuk. Kita orang lupa nak bawa tuala. It's freezing dengan beranginnya. Kita orang kat sini setengah jam je, tak lama pun. Kita orang decide nak balik awal sebab aku ada kerja sikit nak settle. Aku nak berlari Berlari pak. Alright, so aku dah settle mandi, bilas-bilas badan. And alhamdulillah weh, aku tengok balik dekat tingkap dia ni. Tingkap aku tak tahu nak panggil apa. Dah clear weh. Sebab aku dah kurangkan suhu dia berapa ni? 25. Aku dah kurangkan kepada 25. Tadi aku pasang dalam 16. Nanti aku akan tunjuk lah view malam dia macam mana. Aku pun tak sure sebab kat luar dia cerah.
Dia kalau gelap mungkin nampak terang lagi kot langit tu. Kita tengoklah macam mana, okay? Alright, so sekarang ni dah malam. Sekarang ni dalam pukul 1.30 malam. Sorry, bukan 1.30 malam. Sekarang ni dah 1.30 pagi. Okay. And aku tak tidur lagi sebab aku ada buat kerja sikit. Tak settle lagi. Okay, lepas tu inilah aku nak tunjuk dekat korang view aku pada malam ni. Aku pun tak tahulah, okay. Sebab entahlah, okay, korang tengok dulu, okay. Nampak tak? Okay, yang ni aku tak buka lah. Okay, aku buka yang ni je. Kau nampak tak? Ni bilik, okay. Ni bilik orang, okay. Ni pun bilik orang, tu pun bilik orang. So bagi aku dia macam tak berapa nak function lah. Dia konsep dia tu dah nice tau, okay. Dah cantik, menarik lah konsep dia tu. Cuma bagi aku dia tak ada function lah, okay. Dia macam kalau nak buat konsep macam ni, bagi aku dia kena privacy. Tempat tu memang tak ada orang, jiran-jiran tak ada, okay. Kalau boleh bilik tu kau je duduk kat situ. Lepas tu pada masa yang sama tempat tu gelap. Memang gelap. So kalau kau nak buka lansir macam ni kan, sekurang-kurangnya kau boleh tengok langit. Faham tak? Boleh tengok bulan. Macam tu lah, okay. Bagi aku lah, okay. Kalau konsep macam ni, kalau aku fikir logik macam tu lah, okay. Apa yang aku fikir sepatutnya macam tu. Setiap bilik dia ada lampu dia tau. Nampak tak? Ada lampu. Jadi dia macam cerah lah. Cerah gila. Kalau kau buka ni memang wow. Aku rasa orang yang duduk kat luar tu pun boleh nampak kita orang kat dalam bilik ni lah. Tapi kalau kau nak cuba macam bilik macam ni, boleh lah. Konsep dia tu memang menarik. Sebab aku pun tak pernah duduk resort macam ni. Okay, bilik macam ni aku tak pernah. Bagi aku it's a good experience. Macam gitulah, okay. Sebab ni pun aku ni lelaki, so aku boleh lah nak buat macam ni. Kalau perempuan memang tak lah nak buat macam ni kan. No hates, seriously no hates about this. Aku suka konsep dia. Walaupun ada jiran-jiran macam ni kan, tak ada privacy, aku tetap suka. Aku enjoy. Okay, kejap aku nak tunjuk cara tutup lansir dia. Early the next morning. Alright, good morning guys. Okay, sekarang ni dah pukul 7. Okay, aku nak pergi breakfast. Alright, jom. Okay, breakfast dia sebenarnya aku add on. Okay, masa aku tempah bilik ni dia tak ada breakfast. Okay, masa aku add on. Sebab aku dah add on kat sini sebab dia dia ada discount. Okay, dia bagi kad ni. Nampak tak? Kad macam kad ikut kertas. Macam ni. Sebab dia ada discount seorang RM15 je tau. Seorang untuk dewasa. Murah lah. Ya, jom. Sebenarnya aku nak tengok sunrise sebenarnya. Aku rasa sempat lagi kot. Dia kalau sunrise dekat Terengganu ni dia cantik sikit. Weh, matahari baru nak naik weh. Ya Allah. Cantiknya. Dia matahari ada kat sana, tapi awan pula tebal kat sana. Tak boleh nak tengok matahari naik. Kalau kau tengok kat situ memang awan ni, awan tebal. Tak nampak lah. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Rezeki lah. Tak apa, it's okay.
Seriously, tenang. Tenang gila kalau kau duduk sini, healing-healing. Luar biasa. Cantik weh, serius. Cantik gila pemandangan kat sini. Sebab tu aku suka Terengganu tau. Antara ni lah sebab dia cantik. Alright, so sekarang ni aku nak pergi makan pula, pergi breakfast. Aku habis spaghetti, apa ni bagian? Wedges dengan sausage. Lepas tu aku makan bubur nasi and buah. Okay, maybe aku akan ambil lagi sebab dia banyak lagi pilihan makanan. So kita makan yang dulu lah. Okay, second round. Later. Right, so aku dah settle makan. Jomlah kita bergendam pula. Dia tak bergendam, aku je. Alright, so sekarang ni aku dah settle, nak siap-siap balik dah. Sekarang ni pukul 11.47, almost nak masuk tengah hari. Okay, sekarang baru aku rasa okay. Dia macam bilik ni, sebab semalam kita orang masuk petang. Okay, petang dia macam panas, dia tu tak panas sangat. Okay, ni dah tengah hari, nak masuk tengah hari dah. Dia panas, dia tu memang panas. Faham tak? Walaupun aku dah pasang aircon, okay, dan dah yang paling sejuk lah 16, okay. Letak tangan kat aircon ni memang sejuk lah. Tapi aircon tu tak dapat tampung untuk sejukkan bilik ni. Faham tak? Dia still panas tau kalau bilik macam ni, okay. Tu je kelemahan dia. Aku nak bagi tahu yang tu je. Tapi aku tak marah lah, pasal bilik ni aku suka. Memang suka konsep dia, aku memang suka. Okay, memang tak ada masalah. Cuma ni lah, okay, dia panas. Tapi overall semua okay. Alright, jom. Goodbye bilik. Bilik yang cantik tapi panas. Okay, jom kita balik. Nak check out. So aku rasa itu sajalah untuk video pada kali ni. Kalau korang enjoy tengok video ni, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay, bye bye. Bye.